Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat YouTuber di mana pun anda berada. Salam kembali kepada Pak Long, Bandi budak kampung. Ini dia Ada kesempatan ni buat live sikit, buat video sikit kat sini. Sekarang ni Pak Long berada dekat Bukit Tinggi Sumatera Barat, Indonesia. Di belakang Pak Long ni nampak ada pesawat itu pesawat nampak tu. Belakang kita tu nampak pesawat. Itu pesawat Perang Dunia Kedua. Nampak cantik kan? Siapa yang tak tahu pesawat Perang Dunia Kedua, itulah dia pesawat dia. Ini Pak Long berada dekat Gua Jepang ni, kat depan dia. Sekejap. Itulah kawasan Gua Jepang. Ini motor Pak Long. Seorang-seorang je hari ni. Di sini lah. Nampak tu. Hari ni ramai di Gua Jepang tu. Hari ni insya-Allah mungkin Pak Long akan pergi ke situ. Inilah dia. Suasana dia sejuk kat sini macam inilah penampakan dia sahabat-sahabat Pak Long Okey, kepada sahabat-sahabat Pak Long di mana pun anda berada, tak kisahlah di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, sekiranya terjumpa video Pak Long, jangan lupa komen-komen, like, salam-salam balik Pak Long kita dah lama tak kenal, tak bertegur siapa ni. Ada orang lalu jadi Pak Long senyap sikit. Kat depan kita tu ada apa nama, kera ataupun buruk. Nampak tu, nampak. Jadi Pak Long zoom lah, nampak tu kacau. Kalau dia kacau dia marah. Itulah dia. Sekarang ni dia orang nak santai-santai. Ini kat pokok beringin ni. Nampak pokok beringin tinggi Alhamdulillah cuaca hari ni bagus. Orang tu mendukung lah. Biasanya hujan-hujan kat sini. Dah hampir nak 2 minggu hujan-hujan terus kat sini kan. Bencana-bencana alam tak berhenti-berhenti. Jadi sekarang dah reda, alhamdulillah. Macam inilah penampakan dia. Ada orang lalu ni Sekejap. Pak Long senyap ni. Ni orang lalu. Orang ni nak pergi kebun binatang ni. Itu je lah video singkat daripada Pak Long. Pak Long ni sekarang ni tambah gemuk Maklum lah, dah lama juga tak buat video-video ni Bukan apa, malas kadang buat video ni Jadi sekali Pak Long buat video, mudah-mudahan masih kenal lagi dengan Pak Long Siapa yang kenal, komen. Siapa yang kenal, komen Okay, Assalamualaikum. Salam sukses untuk semua.